Aku baru guna benda ni tak sampai setengah jam pun lagi tapi aku rasa benda ni sangat-sangat berguna dan sangat-sangat function lah untuk korang yang dah mula rasa macam badan korang dah start gula dah tinggi ke, ataupun korang dah start rasa korang macam dah gula korang dah tak terkawal lah. So benda ni aku rasa memang sangat berguna lah. Untuk bahasa mudah dia, benda ni adalah untuk nak check gula secara continuous. Secara continuous tu maknanya secara bersambung lah. Okay, selagi mana korang guna benda ni. Kalau macam korang check kat hospital, mungkin dia akan check sekali je kan, sekali cucuk, sekali je lah tu. Okay, tapi benda ni selagi mana korang guna ni, dia akan check glukos korang. Okay, so nak guna dia ni memang sangat mudah. Aku tunjuk kat korang apa yang korang dapat dalam pack macam ni. Okay, so korang akan dapat dalam kotak macam ni. Kemudian jom kita unboxing, kita tengok apa yang ada dekat dalam. Yang penting mestilah setiap produk mesti akan ada manual dia. Kemudian ada alcohol swab untuk korang nak bersihkan tempat korang nak tampal benda ni. Kemudian inilah alat dia yang korang akan gunakan untuk nak tampal sensor dia. Okay, so first kali sapu alcohol swab. Kemudian korang buka lah dia punya bekas ni. Kemudian korang buka belah atas dia, tempat button dia okay, so letak aja macam tu. Kemudian tak sakit pun, korang tinggal tekan aja dan biarkan je lah macam tu, nampak. Tapi jangan, korang kena kemaskan jugalah guna benda yang dia bagi ni. Okay, so kemaskan sebab nanti mungkin ada terkena air ke apa. Tapi plaster ni dia boleh kena air lah. Korang tak perlu risau lah nak lalukan dekat air, tapi better elakkan lah untuk 14 hari. Okay, so benda ni boleh guna dalam masa 14 hari. Kemudian dah boleh cabut lah. Korang tak perlu risau sebab benda ni memang valid untuk 14 hari lah. Nampak tu, tak nampak sangat kan. Tapi kalau aku naikkan atas lagi, mungkin lagi tak nampak. Okay, so bila dah ready, dah siap semua, tinggal download apps dekat handphone. So korang dah ready, dah boleh tengok korang punya glucose monitor dekat handphone. Okay, so kalau korang rasa benda ni berguna untuk korang ataupun function untuk korang, mungkin untuk akan datang untuk penjagaan korang kan, manalah tahu kan, untuk persediaan awal ke apa. So aku rasa better korang dapatkan lah benda ni satu. Kalau nak dapatkan, boleh tengok dekat bawah.